Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aliana Natasha binti Rahim, nombor matriks L20254933. Dalam video ini, saya akan berkongsikan tentang pandangan saya berkaitan dengan rupa bentuk kurikulum negara pada 10 tahun akan datang. Saya menjangkakan dalam 10 tahun akan datang, kurikulum negara benar-benar akan mengalami perubahan yang lebih besar berbanding hari ini. Pertama, saya jangkakan kurikulum tidak lagi disusun sepenuhnya mengikut mata pelajaran tradisional seperti matematik, sains atau sejarah, tetapi sebaliknya pembelajaran akan lebih berasaskan projek dan penyelesaian masalah dunia sebenar. Contohnya, murid mungkin diberikan cabaran untuk mereka bentuk bandar hijau dan di dalam projek tersebut mereka akan menggabungkan tentang pengetahuan sains, geografi, matematik dan teknologi secara serentak. Dan yang kedua, saya lihat bahawa kecerdasan buatan akan bertindak sebagai tutor peribadi setiap murid, di mana di sini sistem AI akan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, lalu menyediakan aktiviti pembelajaran yang berbeza mengikut keperluan murid tersebut. Dan yang ketiga, konsep bilik darjah juga dilihat akan berubah, di mana pembelajaran boleh berlaku di mana-mana melalui teknologi realiti maya dan juga realiti berimbung. Contohnya, murid bukan sekadar membaca tentang sejarah Melaka, tapi mereka juga melawat zaman Kesultanan Melayu Melaka tersebut secara maya. Contohnya, murid sendiri akan alami situasi tersebut mungkin secara menggunakan VR. Jadi murid akan merasai situasi tersebut sendiri. Selain itu, kurikulum masa depan dijangka memberi penekanan kepada kemahiran yang sukar digantikan oleh mesin seperti kreativiti, kepimpinan, empati, etika dan kecerdasan emosi. Kemudian pentafsiran juga akan berubah, di mana peperiksaan bertulis tidak lagi dijadikan ukuran utama. Sebaliknya, pencapaian murid dinilai melalui portfolio digital yang merekodkan projek, inovasi, kemahiran dan juga sumbangan mereka sepanjang tempoh persekolahan. Kesimpulannya, kurikulum negara 10 tahun akan datang bukan sekadar mengajar murid tentang menguasai ilmu, tetapi untuk membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dengan dunia sebenar yang sering berubah dan juga bekerjasama dengan teknologi secara bijak. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih.